kita memang ada masalah pecah gas lah. Tapi cerita macam ni dengan sistem lah. Okay, assalamualaikum. Apa khabar kita orang warga-warga Mirai? Okay, dekat situ kita ada sejuk peti sejuk 2 pintu lah. Masalahnya si mau sejuk. Okay, kita cek. Dekat belakang tu kita ada nampak lah kebocorannya lah. Dekat situ kita dah potong lah pipe-nya. Pipe-nya dah bocor macam tu. Dan terenya habis. Okay, jadi kita akan buka tu, buka filter dryer, kita pula flushing semua. Mantap, baru balik lah. Okay, macam ni tadi ada kita orang pun peti sejuk tadi ada masalah macam peti sejuk tu. Masalahnya adalah peti sejuk kita orang si mau sejuk on sehari-hari. Tapi si sejuk tiba-tiba si sejuk kata orang. Bolehnya halo kami orang, ojo-ojo kami orang ataupun hantar aja terus ke kedai kami orang dekat situ. InsyaAllah kita boleh beri mantap, beri padu balik. Jangan buang aja. Ni tahu masih boleh di repair, okey? Alright, warga-warga Mirai, terima kasih.